Lepas ni tak ada dah kes warga asing beli minyak subsidi kita. Yang ada MyCard je boleh beli, wajib daftar app ECOS. ECOS atau Electronic Cooking Oil Subsidy System ni dilaksanakan untuk kawal pengedaran minyak masak subsidi dekat Malaysia. So, tak akan berlaku ketirisan dan seleweng subsidi. Jom saya tunjuk cara daftar dan beli minyak paket untuk orang awam. Okey, anda install dulu app ECOS dalam telefon. Tekan tiada akaun, daftar baru dekat bawah sekali. Isi semua maklumat yang diperlukan dan tekan daftar. Cek maklumat tadi, tik kotak pengakuan dan tekan sahkan. Bila dah settle daftar akaun, tekan kotak pengguna. Log masuk guna email dan password anda. Klik menu eKYC. Anda kena ambil gambar IC depan dan belakang serta ambil selfie untuk pengesahan. Bila eKYC dah disahkan, anda tekan imbas kod QR untuk beli minyak paket. Scan kod QR yang peniaga sediakan. Pilih jumlah minyak paket yang anda nak beli. Sejarah belian anda akan auto dicatat untuk pemantauan KPDN. Bagus juga ada app ni sebab warga asing memang tak boleh akses dan beli minyak subsidi Malaysia. Tapi ada juga yang tertanya-tanya, kalau semua benda subsidi kena beli guna app, berapa banyak app kita kena ada dalam telefon? Kalau nak lagi info best macam ni setiap hari, follow Ishanto.my dulu.